ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa, serta muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan rahmat yang tidak terhingga kepada kita semua. Dan alhamdulillah, ketika ini rahmat Allah turun kepada kita. Dan waktu ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, antara yang diriwayatkan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Bila hujan turun, antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Apatah lagi tuan-tuan berada dalam masjid, ingin menunaikan solat fardu Jumaah. Jadi boleh sampaikan hajat kita, mohon yang apa kita inginkan. Semoga Allah memakbulkannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari yang berbahagia ini kita membincangkan satu tajuk, iaitu amal ibadah yang terdapat pada hari Jumaat. Oleh kerana kita tahu Jumaat ini adalah Sayyidul Ayyam, ketua ataupun penghulu bagi segala hari. Kita ada 7 hari dan hari Jumaat adalah penghulu segala hari bagi orang Islam. Orang Islam. Manakala agama-agama yang lain, mereka mempunyai hari-hari mereka yang tertentu. Jadi orang Islam, kemuliaan kita adalah hari Jumaat. Jadi di hari Jumaat ini ada satu ibadah yang menjadi kewajipan bagi orang lelaki, iaitu solat fardu Jumaah. Solat fardu Jumaah ini adalah satu perkara yang wajib, fardu ain, ya, fardu ain kepada mereka yang berkeupayaan untuk hadir ke masjid. Orang yang tidak mampu, maknanya ada keuzuran untuk hadir dengan kerana sakit dan sebagainya, maka dia diberi kelonggaran. Begitu juga orang yang musafir, terutama sekali mereka yang keluar sebelum waktu subuh pada hari Jumaat, maka solat Jumaat mereka jatuh kepada sunat, ya, jatuh kepada sunat. Walau bagaimanapun, baru ini Jabatan Mufti telah memfatwakan, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan telah memfatwakan yang terbaru, yang mana mengikut pada pendapat yang lain, walaupun sebelum subuh, ya, maknanya pukul 3, pukul 8 ke, pukul 9 pagi ke, pukul 11 pagi ke, bertolak untuk musafir, juga dikira sebagai sunat. Yang terbaru, ya, yang terbaru. Jadi yang tu, ya, kita kena sentiasa update, tuan-tuan, untuk maklumat-maklumat ataupun hukum-hukum yang terbaru. Jadi pada hari Jumaat ini, ya, bermula daripada solat fardu subuh. Dinyatakan ada setengah riwayat bahawa solat fardu subuh berjamaah di masjid pada pagi Jumaat adalah lebih baik daripada solat berjemaah pada hari yang lain. Ya. Jadi keutamaan juga, ya, solat berjemaah subuh pada pagi Jumaat lebih baik daripada solat subuh berjemaah di subuh yang lain, ya, Isnin ke Selasa ke Rabu ke Khamis. Jadi pagi Jumaat itu antara keutamaan. Sebagaimana kita tahu, ya, bahawa pada pagi Jumaat juga kebiasaannya imam akan membaca surah Sajadah dan juga Insan, ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa bila kita sembahyang subuh, kita bangun awal dan
kita sembahyang sunat qabliyah subuh ataupun sunat fajar. Ini antara sunnah Nabi SAW. Malah daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala apa di dalamnya. Ini daripada hadis riwayat Muslim. Keutamaan kita tuan-tuan, bukan je pagi Jumaat saja, tapi sebelum subuh daripada hari-hari yang lain pun menjadi keutamaan ataupun pahala yang berganda bagi mereka yang semayang sunat qabliyah subuh. Qabliyah subuh dengan solat sunat fajar sama. Ada orang kena bergaduh. Dia kata bukan, solat sunat fajar sebelum masuk subuh dia. Ada yang mengatakan solat sunat fajar adalah solat qabliyah subuh. Jadi kalau kita kata solat sunat fajar sebelum waktu subuh ni masuk waktunya apabila terbitnya fajar. Ni tuan-tuan. Jadi mana mungkin nak solat sunat fajar sedangkan fajar tak keluar lagi. Jadi pastilah bahawa solat sunat fajar ini adalah solat qabliyah sebelum subuh. Ini tuan-tuan ya. Begitu juga kalau lihat ada setengah riwayat mengatakan Nabi SAW amalannya dia solat sunat fajar ni di rumah. Dia semayang di rumah 2 rakaat, kemudian barulah dia pergi ke masjid. Kebanyakan kita ni semayang sunat fajar ataupun qabliyah subuh ni di masjid ya. Tapi kalau kita lihat kenapa Nabi berbuat demikian, salah satu sebabnya rumah Nabi dengan masjid adalah dekat ya, sebelah je tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, tahu di mana kedudukan rumah Nabi SAW. Inilah yang kita dianjurkan kalau kita nak mengikut sunnah Nabi SAW, berusaha kita membeli rumah yang hampir dengan masjid. Ya, hampir dengan masjid tuan-tuan. Bila hampir dengan masjid, kita bolehlah buat sunnah ni. Kalau jauh tuan-tuan, sampai-sampai dah assalamualaikum dah solat subuh kita ya. Jadi walaupun kalau yang jauh tu boleh sajalah sembahyang sunat subuh di masjid tuan-tuan, tidak ada masalah. Cuma nak lagi afdal ikutlah sunnah Nabi SAW. Tapi mutakhir ni ada juga orang yang duduk kat masjid tapi tak nak ke masjid ya. Duduk dekat masjid tapi tak nak ke masjid. Tak apa lagi, marah kepala orang masjid, bising dia kata. Allahu akbar tuan-tuan ya, rugi sangat. Allah telah memberi dia satu nikmat, rumah dia dekat dengan masjid. Azan selalu masuk ke dalam rumah dia tuan-tuan, supaya syaitan-syaitan dapat lari ya. Tapi ada orang sekarang ni marah sampai azan kena slow sikit speaker azan ya. Marah tuan-tuan. Marah sebab syaitan-syaitan dia lari lintang buka. Jadi tuan-tuan puan ya, ini kalau kita lihat, kalau kita nak mencari kesunahan ya. An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebut yang dimaksudkan dengan lebih baik daripada dunia dan segala apa di dalamnya berarti lebih baik daripada harta benda dunia. Solat sunat ini dikategorikan oleh ulama sebagai salah satu solat sunat rawatib yang mengiringi solat fardu, iaitu solat fardu subuh. Waktu ditunaikannya ialah setelah masuk waktu subuh dan sebelum ditunaikan fardu subuh. Kan kalau kita lihat tuan-tuan, dikatakan di sini solat sunat fajar ini adalah sunat rawatib. Solat rawatib ini adalah solat yang mengiringi waktu sembahyang fardu kita. Ada satu hadis yang menyatakan bahawa sesiapa yang sembahyang sunat rawatib 1 hari 1 malam sebanyak 12 rakaat akan dibina rumah di dalam syurga. Dah ada, dah confirm ada rumah kita tuan-tuan dalam syurga bagi orang yang masuk syurga. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya, ada lagi tambahan rumah ya yang Allah berikan kepada
mereka yang menunaikan solat rawatib ini, ya. Jadi indahnya tuan-tuan, ya. Bilangannya adalah 12 rakaat. Jadi 12 rakaat ni yang macam mana? Iaitu solat subuh, solat fardu zuhur sebelum 4 rakaat, selepas pada zuhur 2 rakaat, ya. Kemudian selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat, selepas subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Itu yang kita katakan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ya. Itu kita kira sebagai solat sunat rawatib yang muakkad, ya. Solat sunat muakkad yang sangat dituntut. Itu dia waktu dia. Zuhur sebelum 4 rakaat, selepas 2 rakaat, maghrib selepas 2 rakaat, isyak selepas 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Manakala yang kita hari ni kadang-kadang selepas zuhur kita tambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Dan ada kala kita tambah lagi sebelum asar, kita sembahyang 2 rakaat. Ini sunat ghaira muakkad, ya. Dan sebelum maghrib kita sembahyang 2 rakaat, ya. Kemudian sebelum isyak kita sembahyang 2 rakaat. Ini kita tambah, menjadikan dia lebih kurang, kalau tak salah saya, 16 rakaat. Muakkad campur ghairu muakkad, ya. Jadi 16 rakaat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah keutamaan kita. Kalau kita datang solat subuh, jangan lupa kita solat qabliyah terlebih dahulu, kerana pahalanya berganda bagi kita semua. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, solat subuh berjemaah pada pagi Jumaat, ini antara yang dituntut. Bukan kata waktu lain tak perlu nak sembahyang berjemaah, tak, tetapi keutamaan kita, ya. Bukan apa tuan-tuan, kita nak jadikan hari Jumaat ini seolahnya pesta ibadah kita. Kita ada 1 tahun, ada 1 bulan menjadi pesta ibadah, bulan Ramadan. Jadi dalam seminggu ada 1 hari boleh dikatakan itu adalah hari pesta ibadah. Jadi sepatutnya kita begitu, tuan-tuan. Dan 6 hari kita kejar dunia, tuan-tuan, kita mencari kedudukan dan sebagainya, tuan-tuan. Takkanlah 1 hari pun tak boleh, kan? Tuan-tuan. Jadi kita peruntukkan ni itu. Jadi dalam satu hadis hasan sahih, ya, daripada At-Tirmizi, wa rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faddala as-salatul jami' ala salatul wahida 25 darajah wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi salati subh. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, solat berjemaah lebih diutamakan dari solat sendirian dengan 25 darjat. Ada yang kata 27 darjat dalam hadis yang lain, ya. Malaikat malam dan malaikat siang bertemu dalam solat subuh. Kenapa keutamaan pada subuh ini? Kerana ketika subuh, sembahyang subuh itu, ramai malaikat menyaksikan kita. Malaikat yang kerja malam, malaikat yang nak kerja siang tu, mereka ada ketika itu. Waktu lain tak ada, waktu tu dia ada, tuan-tuan. Jadi bila ramai malaikat menyaksikan kita ni, tuan-tuan, maka ramailah yang menjadi saksi kita di akhirat nanti. Itu dia sebenar. Dan juga malaikat ni kita tahu dia suka mendoakan kepada orang yang beriman, tuan-tuan. Dia tengok hamba Allah ni beriman, tuan-tuan, dia akan doakan kepada Allah, minta pada Allah supaya diampunkan dosa kita dan sebagainya. Ini perbuatan malaikat kepada kita, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain juga, an Abi Ubaidah bin Ibn al-Jarrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal fadla salawatu salatu subhi yaumal jumu'ah fi jumu'ah wa ma ahsaba syahidaha minkum illa maghfirah lah.
Rasulullah SAW mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan salat subuh sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, iaitu mengerjakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitu juga satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh hadis Muslim, bermaksud orang yang melakukan solat subuh maka dia berada di dalam perlindungan Allah. Ni kelebihan orang sembahyang subuh, apatah lagi berjemaah, maka orang ini di bawah perlindungan Allah. Perlindungan Allah ni macam mana tuan-tuan? Macam-macam. Sama ada perlindungan daripada jasmani, nak aksiden ke nak apa ke tuan-tuan, Allah lindungi kita. Dan yang pastinya tuan-tuan, ya, Allah melindungi hati kita daripada mensyirikkannya ataupun keluar daripada Islam, tuan-tuan. Itu yang paling sempurna dan juga yang paling nikmatnya bagi kita, tuan-tuan. Jikalau hati kita ni tuan-tuan sentiasa dalam iman, sentiasa dalam tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, jadi kita ni memang dah confirm jadi ahli syurga. Kecuali tuan-tuan, ada juga kadang-kadang kita buat kesilapan tertentu, tak sempat bertaubat, tapi kebiasaannya akan masuk neraka terlebih dahulu, kemudian masuk ke syurga juga, tetap juga masuk syurga, ya. Tapi kalau kita tuan-tuan buat kesalahan, iman kita tetap, tuan-tuan, ya, tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sempat bertaubat, alhamdulillah, dapat masuk syurga Allah tanpa masuk neraka Allah. Sebab itu kita lihat, tuan-tuan, dalam doa-doa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dalam doa ni dia kata, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga-Mu dan jauhkanlah aku daripada neraka-Mu? Takkanlah kalau kita dah masuk syurga tak masuk dalam neraka patutnya, kan? Tetapi tuan-tuan, doa ini kerana ada juga kita kadang-kadang bimbang, tak sempat bertaubat, masuk neraka dulu, kemudian masuk syurga. Jadi kalau boleh kita tak nak masuk neraka, nak terus masuk syurga Allah. Itulah sebab, tuan-tuan, kalau kita lihat juga bagaimana orang-orang yang beriman, tuan-tuan, mereka bila berdoa mohon keampunan dengan Allah. Jadi bila dapat keampunan daripada Allah ini, seolah-olahnya mereka memang boleh dah masuk syurga Allah. Itu dia, ya. Satu nikmat yang tak terhingga kalau kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya keutamaan kalau kita sembahyang subuh, terutama sekali sembahyang subuh berjemaah dan juga salat subuh pada hari Jumaat, ya. Kemudian, tuan-tuan, bagi imam yang mengimamkan solat pada subuh pagi Jumaat, maka disunatkan untuk membaca surah Sajadah dan juga Insan, sebagaimana sabda Nabi SAW, kan Nabi SAW yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajr alif lam mim tanzilul as-sajadah wa hal ata 'alal insan hinu minad dahri. Adapun Nabi SAW membaca pada hari Jumaat di dalam solat fajar dengan alif lam mim tanzilun, iaitu surah Sajadah, dan juga hal ata 'alal insan, iaitu surah Insan, dua surah, ya. Mana Nabi ada kalanya pada pagi Jumaat dia akan baca surah Sajadah dan juga Insan. Dalam hadis ni dia sebut ayat pertama daripada surah. Dia tak cerita pasal surah, dia baca pada ayat pertama, ya. Macam orang kita lama, tuan-tuan, kadang-kadang tu, ya, bila panggil orang lama dulu, tuan-tuan, dia kerana dia tak tahu surah, kan. Surah apa? Surah Fatihah. Tak pernah baca surah Fatihah ni, gitu kan. Surah Alham, surah Alham tahulah. Ini orang lama, ya. Dia fikir macam mana? Kalau Al-Kafirun, kan, surah apa? Surah kuliah dia. Yang kuliah ayat Al-Kafirun, oh, surah kuliah dia kata. Dulu, tuan-tuan, kan, tak didedahkan dengan surah, tetapi didedahkan dengan ayat yang pertama, ya. Pernah juga dulu juru nikah ni, tuan-tuan, suka menguji
suka menguji pengantin kan. Suruh syahadah, suruh baca Fatihah. Ada pengantin tak boleh nak baca Fatihah. Saya tak pernah belajar Fatihah, dia kata. Takkan tak pernah baca. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh, surah Alham, dia kata. Itu dia tuan ya. Jadi dalam bab Quran ni kita kena belajar tuan-tuan. Jadi Nabi SAW dia selalu membaca surah Sajadah dan juga Insan. Namun demikian kita kena tengok juga keadaan ya. Surah Sajadah dengan Insan ni kita boleh baca sekiranya waktu tu masuk awal. Apatah lagi masjid-masjid yang di tepi jalan tuan-tuan, kena perhatikan orang yang di belakang. Kalau ramainya orang yang musafir, kalau boleh sekali-sekala bacalah surah yang lain ya. Itu guru saya pun sendiri, dia kata kalau kamu jadi imam, jangan melazimkan sangat bacaan surah Sajadah dan juga Insan. Bimbang nanti orang menyangka Sajadah dengan Insan itu adalah wajib. Ada tuan-tuan, ada orang oleh kerana imam tu selalu baca surah Sajadah dan Insan, bila sekali imam tu tak baca, dia cari masjid lain yang baca Sajadah dengan Insan. Ini masalah ya. Walhal Sajadah dan Insan itu adalah sunat saja ya. Dan saya pun pernah tuan-tuan ya, sekali saya pergi ke masjid tu, saya perhatikan imam dia orang selalu baca Sajadah dengan Insan. Jadi bila saya jadi imam, sekali tu saya tak baca surah Sajadah dengan Insan. Jadi ada seorang tu dia ajak saya, dia orang berjenama lah tuan-tuan ya, ajak saya untuk minum. Tapi saya dah jangka dah ni, mesti dia nak tanya. Sampai je tuan-tuan, dia terus tanya, Ustaz, kenapa Ustaz tadi tak baca surah Sajadah dengan Insan? Ini tuan-tuan ya. Jadi kita risau macam tu. Orang menjadi satu kewajipan ya, satu kewajipan. Jadi kemudian saya terangkan kepada beliau, Sajadah dan Insan ini adalah sunat ya, sunat, dan bukannya perlu kita baca selalu. Kita tengok juga keadaan. Ada kalanya tuan-tuan kita masuk subuh pukul 6 suku kan. Bila 6 suku ni tuan-tuan, 6.15 ni kemudian kalau timer jam kita ni tuan, biasanya ada setengah masjid yang 15 minit kan, 15 minit dia punya. Masuk je 6.15 tu azan, kemudian 15 minit kemudian qamah. Maknanya 6.30 sembahyang pula ya. Kalau kebiasaan, kalau lah sembahyang tu sampai bawa Sajadah dengan Insan sampai pukul 7 lah. Yang Tok Imam dengan sini okey lah, tak ada masalah. Ada setengah orang nak hantar anak sekolah, nak pergi kerja lagi, nak hantar anak kadang-kadang tu bukan seorang, 2 orang, 3 orang, nak hantar bini lagi tuan-tuan. Jadi kena prihatin ya keadaan itu ya. Sebab Islam dia tidak maknanya dalam bab sembahyang ni Islam dia lebih melihat kepada orang belakang ya, orang belakang tuan-tuan ya. Bagaimana Nabi SAW sendiri pun ketika sembahyang subuh, bila dia mendengar bayi ya menangis tuan-tuan, maka beliau pendekkan solat pada ketika itu. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa subuh ini baca pendek ya? Rasulullah kata, aku dengar ada kanak-kanak menangis. Aku risau nanti ada ibu yang di belakang kita, saya ni, yang akan risau tentang anak dia. Jadi begitu tuan-tuan ya, bab semayang kita ni. Dan tak wajar ya, kalau kita lihat ada setengah mentaliti orang, bila imam tu subuh baca pendek, mana imam ni tak standard. Ada juga macam tu kan. Ada setengah masjid tuan-tuan, apa masjid imam ni tak standard ni, baca pendek, lepas tu baca surah lazim pula. Lagilah pula dia kata tak standard ya? Kita nak sekurang-kurangnya sebahagian daripada surah Baqarah ya? Ataupun surah Al-Imran. Tak tuan-tuan, kena tengok ya, imam tu dia kena tengok juga yang belakang tu macam mana. Begitu juga kalau tuan-tuan jadi imam dekat RNR ke ya, dekat RNR ya. Pernah juga tuan-tuan, saya kadang kita singgah RNR, tak tahu siapa jadi imam lah. Solat fardu maghrib tu dia bawa Sabbih isma rabbikal a'la. Allahu akbar. Dia ni belajar ke tak belajar?
Ada kadang-kadang ibu bapa yang bergilir jaga anak, betul tak? Anak tidur dalam kereta, tiba yang member ni syok sendiri baca Sabbihisma rabbikal a'la. Maghrib tuan-tuan, ya. Kalau subuh tak apa lagi, okey lagi lah, tapi pun tak boleh, ya. Kadang kita nak naik flight, kadang-kadang nak bas tuan-tuan, jadi baca pendek je. Hatta kalau kita tuan-tuan sembahyang KRNA tu, pada rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah pun tak ada masalah, sah, tak ada masalah tuan-tuan. Imam ni baca qul huwallah je, pendek je, tak apa. Jadi dia orang tak risau, kan? Jangan kita panjang-panjang nak tunjuk lagu lah, macam Romidi lah, macam Sudai, tak perlu, kan? Kena tengok orang belakang macam mana tuan-tuan, ya. Jadi bila kita sembahyang dekat RNA ke, dekat pasar raya ke, jangan dipanjangkan, ya. Sederhana je. Begitu juga kadang kita pergi pasar raya tuan-tuan, bila masuk waktu tu orang ramai ni, satu grup dah masuk sembahyang, jadi yang ada jadi imam, kadang-kadang siap dia baca doa dulu, tak payah baca doa dah, orang dah beratur belakang. Doa tu sunat je, ya, memberi keselesaan orang belakang lagi baik. Dia baca pula doa panjang pula, Allahu Akbar, tak perlu tuan-tuan. Tak perlu, ya. Bukan kita kata ini golongan ni golongan tu, tak, tapi kita kena tengok keutamaan kita, ya. Kalau kita dah jadi imam masa tu, tengok orang ramai dah beratur tuan-tuan, dah nak buat giliran yang kedua, grup yang kedua, kita lepas sembahyang kita terus sendiri-sendirilah nak berdoa. Bagilah grup kedua ni untuk mudah, jangan, ya, jangan menyusahkan orang. Ini baca doa panjang pula, itu ni maknanya satu maklumat lah, untuk kita bersama kalau kita jadi imam tuan-tuan, ya. Ini bila imam sembahyang subuh baca sajadah dengan insan, sunat, tetapi perlu tengok kepada keadaan, ya. Dan hari ini juga saya perhatikan ada sebahagian daripada masjid yang baca surah sejadah aja, insan dia tak baca. Sejadah dibagi dua, ya. Sejadah dibagi dua. Jadi tuan-tuan dan puan, kurang daripada sunnahnya, ya. Sebab dia sunnah dia sejadah dengan insan. Kalau nak baca sejadah dengan insan, baca sejadah dengan insan. Kalau tak nak baca, tak payah baca, baca surah lain. Qul huwallahu, tak apa, tak ada masalah. Dia orang nak komen lah tuan-tuan, janji Allah tak komen, ya. Yang kita risau Allah yang komen kita, kan? Allah yang menghukum kita. Kalau manusia nak menghukum, tiba-tiba ada aduan, ya, ke pejabat agama dan sebagainya, sebab kita baca qul huwallah je, ya, orang yang membaca tu pun gelak, ya. Aduh, ini pun nak kena mengadu juga, ya. Orang nak mengadu ni pelik-pelik tuan-tuan, ya. Jadi maknanya kena kita kata prihatin, ya. Dan boleh ke nak baca surah sejadah saja bagi dua? Dia biasa bagi dua, kan. Dia baca rakaat pertama sampai innama yu'minuna alladhi, itu ketika sujud dia baca, dia sujud, kemudian dia sambung sampai kepada muka surat yang kedua tu. Kemudian dia bangun, dia sujud untuk jadikan satu rakaat, ya. Kemudian pada rakaat kedua disambung dengan wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Boleh, ya, tapi jangan jadikan kelaziman. Dan yang saya tahu tuan-tuan, yang daripada segi ada juga kita surah-surah lain yang ada sejadah ni, ya. Sebenarnya hanya sejadah dengan insan saja, surah lain tak boleh nak baca surah tu untuk nak buat sejadah, tak boleh, ya. Tapi kalau kita macam Ramadan, ya, baca Quran, ya, kemudian ada jumpa sejadah, itu lain cerita. Bukan kita bermatlamat untuk bersejadah tu, tak, ya, tapi kita baca surah tu kebetulan ada sejadah, itu tak ada masalah, ya. Itu dibahaskan oleh ulama tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, inilah, ya, perkara-perkara yang menjadi persiapan kita untuk hadir pada hari Jumaat, ya. Menjadikan Jumaat ini sebahagian daripada pesta ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah 6 hari sebelumnya kita dah sibuk dengan kerja kita, dengan dunia kita, maka hari Jumaat kita sibukkan diri kita untuk akhirat kita tuan-tuan, ya.
Moga-moga satu hari yang kita usahakan itu menjadikan kita orang yang mendapat syurga Allah yang kekal abadi, tuan-tuan. Satu hari je. Ya. Jadi satu hari ni, tuan-tuan, kadang-kadang boleh menyelamatkan kita dunia dan juga akhirat kita kalau kita buat bersungguh-sungguh. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan bersama pada tengah hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan sekalian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.